Jadi... Ani, cantik tak gambar ni, Ani? Cantik, Bang. Abang dengarlah dulu, Bang. Ani, abang lihat kau beberapa hari ini tidak begitu tenteram. Tidak. Kenapa, Bang? Jangan sembunyikan punca, Ani. Nanti rosak jiwa kau. Sumpah tidak, Bang. Kenapa? Air muka kau dapat kubaca, Ani. Itu hanya sangkaan abang saja. Kau berubah, Ani, sejak... Sejak bila, Bang? Sejak Murad pulang dari England. Kenapa diam? Apalah adanya lagi hubungan antara Ani dengan Murad sekarang ni, Bang. Ani dah menjadi isteri abang, kan? Tapi kau ingin kembali pada cerita-cerita lama, bukan? Cerita-cerita lama? Apa maksud abang? Luka lama berdarah kembali. Cinta kau pada Murad bernyala semula. Harapan abang untuk pulih seperti sedia kala, jangan kau harap lagi. Abang akan terus begini sampai bila-bila. Begitulah mengikut kata doktor. Jangan putus asa, Bang. Doktor bukannya Tuhan. Mila tetap akan bersama abang. Walaupun abang dalam keadaan begini. Sumpah, Bang. Tak baik bersumpah, Mila. Dan kau aku lihat dalam beberapa hari ini tidak begitu tenteram. Tidaklah, Bang. Jangan susuk punca, Mila. Air muka kau dapat kubaca. Itu hanya sangkaan abang saja. Kau berubah, Mila, sejak... Sejak bila, Bang? Sejak Iksan adikku menemui kau beberapa hari yang lalu. Abang. Mila. Kenapa diam? Cakaplah. Kau ingin kembali kepada cerita-cerita lama, kan? Apalah ada hubungan Mila dengan Iksan selain dari hubungan keluarga, Bang? Itu kata kau, Mila. Tapi cerita-cerita yang abang dengar sungguh menyedihkan. Jadi, nampaknya jodoh pertemuan kita sampai setakat ini sajalah. Abang!